bagus. Pertahanan kedua-dua negara bermula di lintasan sempadan Ban Pakad Pailin. Tembakan disasar ke arah lokasi penduduk serta infrastruktur di wilayah ketenteraan. Media tempatan melaporkan serangan jet pejuang. Astaghfirullahalazim. Kenapalah Kemboja dengan Thailand ni macam tak ada kawan. Kita ni Asia Tenggara, bukan cari pasal gaduh pun. Allahu Akbar. Ini macam kenal suara sahabat lama ni. Tak apalah, sahabat saya lama tu nak masuk rumah saya. Janji sahabat kita lah. Waalaikumsalam. Silalah masuk. Sekejap. Kamu macam kenal saya je. Siapa kamu? Alah, kamulah. Yang kamu pula Raymond Enemy, tapi kamu baru namanya Sesi Adib. Saya lah Abang Kespo. Yang adik saya tu Kyokata. Saya bukan Kyokata. Yang Kyokata tu gini lah. So kenal tak saya tu? Abang Kespo sahabat lama. Sekejap, kita pernah masuk sini ke? Alah bro sedap tak yang kita tengok pasal Tonges Mira tu yang kita lawan gelar pecah hati tu dengan si budak tengkorak yang kulit putih yang elit tu. Pernah tak yang video dulu tu? Weh bro, kau tengok apa? Toge macam toge kuda merah ke? Tengoklah TV ni sampai habis ya. Mira. Kamu Abang Gespot? Weh, lama kita bertemu ni bro. Wow. Lama kita jumpa weh. Alah, biasa je bro. Kamu sihat ke bro? I good, sihat. Alhamdulillah. You sihat ke bro? Saya pun sihat juga, alhamdulillah. Kamu kerja universiti kan? Baguslah tu. Sampai dah habis berjaya kamu universiti ya. Yalah, sebab kan belajar tentang idea. Kamu belajar apa sampai dah habis sekolah? Saya menjadi cikgu sebab belajaran pendidikan Islam dengan bahasa Arab. So lama lagi lah nanti saya buat episod akan datang. Umur saya 30 tahun. Kamu pula umur berapa dah kita dah besar? Umur saya dah nak... Maaf, aku lupa. Aku lupa umurnya. Allah. Tak apalah bro. Kita kan sahabat lama. Sejak sekolah rendah, sejak sekolah menengah. Dan kita kan sampai kejayaan dewasa kita berjaya di belajar tentang cita-cita kami. Tempat sekali kita. Terbaiklah bro. Psst, bro, nak tanya. Mana adik saya Lama tak balik lagi tu. Allah, mana aku tahu ni. Bro, cuba tengok adik kamu tu. Inilah puncanya. Ni, adik kamu tu suka buat order bukan-bukan tu. Yang hari tu dia cakap roti jala mak 5 biadab. Lepas tu dia hukum basuh pinggan. Sebab itulah sampai maghrib pun bawa balik. Akibatlah berdosa. Sumpahlah demi Allah tu. Sabar je lah. Nah macam mana ni adik kamu tu bro? Nani? Tukar adik. Percaya ke sumpah ke? I sumpah lah sebab aku cakap yang basuh pinggan kena hukum tu. Masa order I yang kata apa? Roti jala mak 5 biadab. Roti jala mak 5 biadab? Roti jala mak 5 biadab konon. Sekatilah kau. Salah lah. Order lain.
roti jala lemak 5 biadab ni RM50, 50 sen. Kau akan hukum. Pergi basuh pinggan sekarang selama sampai malam waktu maghrib lepas solat. Faham? Pada muka, siapa suruh order yang bukan-bukan? Begitulah ceritanya ayam kena hukum basuh pinggan tu. I maaf sangat ya. Oh, kesiannya. Kalau macam tu, adik, kau pergi. Berdeka luar sekarang. Kira kata, apa nak jadi kamu ni? Tengoklah abang kamu tu, sahabat saya lama tu, dah marah dengan abang kamu tu. Kira kata, dah abang kau suruh berdiri dekat rumah kamu cepat. Biar malu kau. Kecewa. Dah lah banyak kali saya cakap ni. Awak jangan babek betul lah. Kira kata ni kecil-kecil dah lah mampus, dah besar menyusahkan orang. Sudahlah, dah lama aku duduk kat sini ya. Bro, saya minta diri dulu ni. Saya nak tidur dulu. Okey korang, cuba lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. 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 Bye-bye.